together. Chapter 2. Observing and Keeping. Click on Present Mode to enter full screen. Let's get started. Log into my viewboard and let students upload pictures or text using the Pop Quiz feature in the Companion app. Discuss the answers together. Drag the correct observing tools into the suitcase. You can click the button on the suitcase for hints. Click on the numbers to teach students appropriate observation methods. Drag the magnifier around and look for the missing words. This will help enhance students' memory. Last but not least, let students discuss how to keep an insect and use the sticky note in the toolbox to share their thoughts. Teachers can also print out the hangouts on the next few pages for students to practice. Let's play a game. Okey. Salam sejahtera dan juga selamat malam. Yang berusaha dah tentu barisan penceramah jemputan kumpulan 6 iaitu Cikgu Joanne Lim dari Sri KDU Selangor, our Ustazah Lihana dari SKLKTP Sungai Mas Johor, dan juga tidak dilupakan Ustazah Syahruniza dari Sekolah Rendah Islam Tabiah Al-Ladiah SABK Kedah selaku penasihat jurulatih utama kumpulan 6, dan seterusnya para peserta bengkel yang dihormati sekalian. Ke Taman Tasik membawa anak, singgah sebentar membeli selera. Ilmu dicurah, tidak bertapak. Mari bersama manfaatkannya. Selamat datang ke bengkel atas talian yang bertajuk Strategi Pengajaran Abad ke-21. Bengkel 2 Pensijilan Educator My Viewboard Anjuran Bersama ViewSonic Malaysia. Saya Dennis Tan yang sedang berkhidmat di SMK Pandungan Kuching Sarawak telah diberi amanah menggemudi perjalanan program kita pada malam yang penuh ilmu ini. Link kehadiran hanya akan diberikan pada penghujung bengkel ini. Jadi, sila bersama dengan kami semua sehingga akhir sesi nanti. Untuk memastikan kelancaran bengkel kita pada malam ini, pastikan anda telah mutekan suara untuk mengurangkan bunyi background yang tidak diingini.
Kita akan mempunyai sesi Q&A pada penghujung bengkel ini nanti. Jadi, para peserta, anda boleh typekan pada ruangan chat untuk soalan-soalan anda dan juga awak para penceramah amat berbesar hati untuk menjawab kesemua soalan tersebut nanti. Para hadirin sekalian, kita kini memasuki sesi utama bengkel. Ya, jadi kita mempunyai 3 bahagian. Okey. Jadi majlis berbesar hati untuk menjemput penceramah-penceramah jemputan yang amat berpengalaman dalam bidang masing-masing. Jadi untuk sesi yang pertama ini, majlis mempersilakan Cikgu Joanne Lim, cikgu yang berdedikasi dan berkhidmat di Sri KDU untuk menyampaikan sesi bertajuk Mereka Cipta Permainan Gamifikasi. Burung tempuan terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Ilmu dicurak bukan sebarang. Mari hayati dengan perhatian. Dipersilakan Cikgu Joanne. Terima kasih Cikgu Danis. Cikgu Danis, are you recording? Yeah, I'm actually recording. Okay, so I'm going to share my screen. So, yeah, you can share your screen, no worry. Can you see my screen? Yeah. Okay, thank you Ustazah. Okay, saya ialah JU Kumpulan 6, Joanne Lim yang sedang berkhidmat di Sekolah Sri KDU Primary School. Hai, selamat sejahtera dan selamat malam cikgu-cikgu. Apa khabar semua? Dah makan? Khabar baik. Dah makan ke Ustazah? Cikgu-cikgu bolehlah kita bersantai-santai dan berinteraksi bersama-sama. Okay? So, hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu bagaimana kita nak membuat mereka cipta permainan gamifikasi dalam pengajaran kita. Okay, so saya akan berkongsi 2 pengajaran mereka cipta permainan gamifikasi dan satu lagi akan dikongsi oleh JU kita, Cikgu Danis. Okay, so yang pertama permainan gamifikasi yang akan saya share dengan cikgu ialah permainan gores dengan menggunakan Magic Line Pen. Lepas tu yang kedua ialah bagaimana mereka cipta permainan layer warna. Yang seterusnya akan dikongsi oleh Cikgu Danis iaitu permainan gores advance yang menggunakan Canva dan Magic Line Pen. Okay, so saya akan berkongsi dengan cikgu 2 permainan gamifikasi dulu. Okay, so yang pertama permainan ialah bagaimana kita nak menghasilkan gores dengan menggunakan Magic Line Pen. Okay, senang saja cikgu nak buat permainan ini. Nak tanya cikgu-cikgu, sudahkah cikgu pernah membuat bahan pengajaran dalam subjek cikgu dengan menggunakan Magic Line Pen? Kalau cikgu yang pernah guna boleh jawab dan tekan type 1 yang pernah guna dalam membuat pengajaran untuk cikgu-cikgu dekat sekolah. Kalau yang type yang 2, kalau cikgu belum pernah guna lagi. So tak apa, saya akan berkongsi dengan cikgu. Okey, Cikgu Noshida belum pernah guna lagi. Ya. Okey, Cikgu Sami pun belum pernah guna. Oh, Cikgu Nisma pernah guna. Okey. So, yang cikgu yang tak pernah guna tak apa. So, kita belajar berkongsi bersama-sama. Okey, so yang ini misalnya saya sendiri ialah Cikgu Maths. So, ini adalah satu examples bagaimana kita nak membuat gores. Misalnya kalau cikgu nak ajar topik pecahan, so cikgu bolehlah sediakan satu permainan yang ini dulu. So dengan menggunakan Magic Line Pen. So example, kalau cikgu sudah sediakan permainan ini, cikgu akan panggil murid ke depan, okay, untuk menggunakan pemadam dekat toolbox dekat sini, toolbar. So tekan pemadam. So cikgu suruh murid-murid padam any parts of this Candy Crush. Okay, so misalnya dekat sini, cikgu suruh dia padam. So dia padam already. Okay, so cikgu suruh dia sebutkan
pecahan. Apakah pecahan ini? So cikgu suruh murid kiralah pecahan yang sudah berwarna kuning ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So penyebut ialah 10. Pengangka ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ialah 6 per 10. 6 over 10. So seterusnya cikgu pilihlah murid yang kedua untuk memadamkan Candy Crush di mana-mana sini. Okay, so dia padam. Okay, so murid itu akan memberi jawapan dan sebutkan apakah pecahan yang ini. Okay, dia kira penyebut 1, 2. So pengangka ialah 1, so pecahan ialah 1 per 2. 1 over 2 or 1/2. Okay, so bagaimana kita nak mereka dan membuat yang ini? Okay, so slide yang seterus saya akan tunjuk kepada cikgu bagaimana kita nak buat. So pertama kali, okay, so yang ni saya sudah sediakan. Kita akan suruh murid memadamkan Candy Crush atau apa bentuk yang kita pilih dan sebut nama 3D shapes. So pertama kali kita nak, first things that we need to prepare ialah kita pergi huruf T sini untuk tulis instructions, membuat instructions untuk murid. Okay, scratch all this, scratch and say the name. Okay, so the example dekat atas telah diberi. Okay, so I'm going to erase this. Okay, so this is the example. Okay, so bagaimana kita nak membuat? So the next step, kita pergi pilih shape. So kita pilih shape segi 4, senang. Okay, so saya buat satu segi 4 tepat. Okay, so lepas itu saya akan masukkan objek 3D shapes. So saya akan pergi ke Magic Toolbox. Saya pergi ke ViewSonic sini sebab dalam ViewSonic mereka sudah sediakan banyak-banyak bentuk 3D. So dekat atas dekat sini cikgu tulis 3D shapes. So lepas tu cikgu boleh search. Dia akan keluarlah dekat sini 3D. Oh, ya, 3D. Okay, sini ada semua bentuk 3D. So cikgu pilihlah yang mana cikgu nak atau yang bersesuaian dekat sini dekat bawah. So misalnya yang ni kubus, you drag dekat luar. Okay, and then cone, cikgu drag. So lepas itu tutupkan. Lepas tu cikgu adjust size. Cikgu adjust size dekat tepi sini. Okay, kecilkan. Dan make sure that dia muat dekat dalam. Okay, so saya akan besarkan saya punya segi 4 tepat sini. Okay. So saya akan masukkan ke tepi. So seterusnya the cube ini saya akan kecilkan juga so that dia boleh muat ke dalam. Okay, selepas itu saya akan lockkan dia. Okay, saya akan lock dia so that dia boleh. I need to group first. Sorry, I need to group first. Okay, so then I will lock it. So dekat sini. So layer pertama sudah siap. So the second layer saya akan pergi ke Magic Line Pen, pergi ke pen dekat sini, pilih icon Magic Line Pen. The last icon. So cikgu bolehlah pilih nak mana design yang cikgu nak. Cikgu pergi ke belakang and then tarik. Yang ni ialah Candy Crush. Kalau cikgu tak nak Candy Crush, cikgu bolehlah pilih checkers. So checkers yang mana suka hati cikgu. So saya pilih yang ni. So kita akan besarkan. This one adjust the thickness. So semakin tebal, kita bolehlah warnakan dia dengan cepat. Okay. So saya akan warnakan dekat sini. Warnakan. Okay. Careful. So kalau cikgu nak kata susahlah nak warnakan tepi. So kita bolehlah pergi ke Magic Toolbox. Okay. Kita pergi ke tools dekat sini. Pilih pembaris. Kita drag keluar. Okay. So kita boleh gunakan pembaris dekat sini. Adjust. Adjust. Letak. Okay. And then warnakan dia. Wait lah. I adjust this side. Okay, dekat tepi sini. So cikgu lah boleh warnakan. Okay, so saya buat yang kecil sebab
Kalau nak besarkan, nak makan masa untuk warnakan semua sini. Okay, tapi murid memang seronok nak bermain aktiviti yang ni. Okay, so habis, done. Okay, so tak nak pembaris. So the first activity gamifikasi menggores sudah siap. Senang saja. Lepas tu cikgu suruh murid keluar, pilih pemadam dan padamkan, and then sebutkan apakah bentuk 3D yang ni. Okay, cone. And then the next murid dia akan padam. And then okay, murid akan sebut apakah bentuk yang ni, kubus, cuboid. Yes. So ada apa-apa soalan cikgu nak tanya dalam membuatkan permainan gores ini? Tak ada soalan, so saya akan teruskan ke permainan yang kedua, ialah permainan layer warna. Okay. Joanne, ada soalan tu daripada Cikgu Nisma. Ya, soalan apa? Dia tanya, kalau nak buat yang Candy Crush tadi tu, kena buat second layer ke Candy Crush tadi? Yang ni Candy Crush. Sama, cikgu je. sama saja. Okay, for example, saya pergi balik saya punya. Tadi Okay, Joanne pilih yang kuning merah kan? Kalau yang Candy ni. Crush yang Okay. So okay. saya akan pilih Candy Crush. Sekejap. I pilih Candy Crush. So I buat warnakan second layer. So basically gores ialah ada dua layer. First layer cikgu boleh buat box, letak semua objek, lepas tu cikgu lockkan dia, so dia tak akan bergerak. And then lepas tu yang second layer ialah guna Candy Crush untuk tutup semua bentuk-bentuk atau jawapan. Lepas tu dah siap. Then lepas tu cikgu bolehlah suruh murid keluar. Okay. Of course, yang ini Candy Crush ini semua cikgu kena siapkan dulu sebelum cikgu membuat pengajaran dekat kelas. So masa itu kan cikgu boleh pilih murid. Okay, hari ini kita akan belajar nama bentuk 3D. Okay, so cikgu pilih murid lah keluar. Okay, murid sudah padam. Sampai nampak satu bentuk, dan lepas tu budak itu, student itu akan namakan apakah bentuk yang mereka nampak. Okay, so ini ialah bentuk cone. Okay, so the next students, cikgu akan panggil the next students datang. So budak itu akanlah sama juga just padam mana-mana tempat sampai mereka nampak bentuk 3D yang ni. Lepas tu suruh murid-murid namakan itu bentuk. And I can guarantee you that the students are actually very excited because I actually did this during my lessons. So a lot of students, they can't be patient for their turns to do this activity. Ya, betul tu. Kalau ada hadiah lagi murid suka tu Joanne. Ya, memang. Dengan cara ada hadiah So, kan. normally like my class kan, saya akan suruh murid namakan bentuk, so dapat jawab, they actually can answer the correct answer, then they dapat satu maybe eraser ke atau kan, exchange a chalk. je, tapi dia suka lah. Correct. So ada apa soalan lagi tak cikgu-cikgu? So Candy Crush ke Checkers itu layer yang cikgu boleh pilih. Dekat sini semua cikgu sudah ada account entity kan. So cikgu boleh pilih dekat sini. Yang mana design. Yang Checkers yang ni ke nak yang ni bentuk pun boleh. So lepas tu cikgu boleh pilih lah. Okay, tutupkan semua. Kalau nak belajar bahasa English pun boleh. Okay, cikgu blockkan satu adjust. Mungkin buat yang individual boxes, lepas tu individual boxes lagi, letak jawapan, Soalan lepas tu dan soalan dan jawapan. suruh murid padamkan, lepas tu tengok apakah perkataan yang mereka nampak, so dia orang bacakan. Itu sahaja. So cikgu boleh apply aktiviti ini dalam any subjek yang cikgu ajar. Ya, betul. Okay. Ada komen daripada Cikgu Nur Naziha Hanin. Ya. Saya buat sebelum raya hari tu. Budak-budak suka sangat. Ya, memang. Saya guarantee banyak budak yang suka sebab they are actually very excited to see what is the next object or what's the next things that they are going to erase and see. Ya, memang seronok. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tidak, saya continue the second part which is the permainan layer. Yang ni juga sangat fun, engage the students. Okay, for example, dekat sini bentuk 3D. Okay, so saya akan tunjuk dekat murid. Murid-murid, tahukah apakah nama bentuk yang ni? So mereka akan
beri jawapan. So, okay, let's see whether jawapan betul ke tak betul. So, saya akan tunjuk kepada murid-murid magic dekat sini. Pubus. Yes, very good. Give yourself a clap because you answered it correctly. So next one, kita akan ada apakah bentuk ini murid-murid? Cikgu bolehlah jawab sekali so that we can interact see. So we know that how it will be when you are in the classroom setting. Okay, so apakah jawapan yang ni? Apakah bentuk yang murid-murid cikgu-cikgu nampak? Cikgu boleh tap dekat sini. Okay, jawapannya lah silinder. Okay, Ustazah dapat jawapan yang betul. Okay, kita beri tepukan. So it helps to encourage and give a motivation to the students that they are able to answer the questions correctly, to name the object correctly. So yang ni cone. Okay, so another activities that cikgu boleh gunakan magnifying glass ini untuk tanya murid. Okay murid-murid, so sekarang saya nak tanya murid-murid, apakah bentuk objek yang berwarna orange ini? So murid akan cakap, oh cikgu mungkin ini ialah cone. Okay, kita cuba tengok apakah jawapan yang ini. So kita angkat magnifying glass ini, pergi ke objek yang ini dan tunjuk kepada murid. Oh, okay, jawapan ini ialah sebenarnya silinder. So yang ini kita boleh guna magnifying glass untuk tunjukkan jawapan kepada murid-murid. Okay, bagaimana kita nak menghasilkan permainan layer ini? So saya akan tunjukkan kepada cikgu. Okay, so yang ni permainan layer. Pertama sekali kita pergi ke toolbar sini, pilih perkataan. For example, dekat sini mungkin saya nak buat multiplication. Okay, darab. So okay, cikgu-cikgu, apakah jawapan untuk 7 darab 5? So, cikgu boleh jawab dekat chat box. Okay, apakah jawapan? So, pertama kita pergi ke T untuk typekan soalan yang cikgu nak buat. So, include dengan jawapan. Okay, so sini cikgu boleh besarkan. Mungkin terlalu kecil, kita nak besarkan. Kita pergi ke font size dekat sini. Pilih font yang cikgu nak, mungkin 60, so sudah besar. Mungkin nak tukar font dia. Okay, size sudah okay. So saya nak tukar font. Cikgu pun bolehlah pergi ke dekat sini font dan pilih font yang mana cikgu nak. Okay, so selepas itu, okay, so sekarang ini background ialah warna orange. So saya akan pergi ke sini, jawapan. Pergi ke letter huruf A sini yang ada warna biru dekat sini. Klik dekat sini. Pergi ke pick dekat sini. Pergi ke luar background yang ni, tekan ini orange. So lepas tu tekan OK. So jawapan sudah hilang. So cikgu boleh tanya murid. Murid-murid, sekarang saya nak tanya, apakah jawapan untuk 7 darab 5? Okay, mungkin murid jawab, oh cikgu, saya rasa jawapannya lah 30. So cikgu tanya lagi murid. More answers. Lepas tu kita akan tunjukkan kepada murid-murid apakah jawapan yang betul. So dekat sini saya pergi balik ke sini. Okay, saya tunjuk ke murid-murid. Okay, let's see who get the correct answer. Siapa yang menjawab jawapan yang betul. Okay, sebenarnya jawapan 7 darab 5 ialah 35. Yeay, Cikgu Anissa sudah jawab betul. Okay, everybody clap hands. So di sinilah murid-murid, oh jawapan ini betul. It's like a magic to the students. Suddenly they can't see anything, but the answers is able to appear when you move the questions. Okay, so ya ni. Ada apa persoalan cikgu nak tanya? Okay, so bagaimana? Okay. Ada satu soalan daripada Cikgu Nisma, iaitu magnifying glass tu ambil dari mana? Okay, sekarang saya akan tunjuk kepada cikgu bagaimana kita nak guna magnifying glass. Mana nak dapatkan? Okay, first thing, okay, kita buat jawapan 35 sekali lagi. Okay, saya guna words dekat T sini. Okay, saya akan tulis 35. Okay, wait lah, tukarkan warna dulu. Okay. So jawapan dia ialah dekat sini. Wait lah. Okay, so jawapannya 35. Okay, so this is jawapan. Saya akan klik pergi ke layer.
Okay. Tukarkan. Sekejap. Okay. So saya akan tekan sini, pergi ke object display layer. So I go layer, I pergi tekan dia ke bring forward atas. Masukkan ke atas. Okay. Lepas tu saya akan tukarkan warna dia. Sama, saya pergi perkataan dekat sini. A, tukarkan kepada warna orange, pergi ke pick, tekan dekat luar. Pick. Okay, tekan ke orange. Jawapan sudah hilang. So sekarang saya nak masukkan magnifying glass. So saya pergi ke shape. Shape. Wait lah. My laptop hang already dekat atas corner sini, nampak berpusing dekat sini. Just a minute ya. Sedang loading dekat atas kiri, kanan dekat sini. Pusing-pusing. So saya akan pergi ke shape, cari bentuk bulat. Okay, cari bentuk bulat. So saya akan buat satu bulatan. Okay. Lepas tu saya tak nak ketebalan dia sangat tebal. So I need to reduce the thickness. So saya pergi ke D. Okay. So lepas itu saya akan pilih warna yang terang untuk tukar ke dalam. Yang ini putih. So lepas itu saya akan pergi ke embedded browser. Saya pergi cari magnifying glass. Cari image. Okay, saya nak pilih lah yang mana cikgu-cikgu nak. Okay, for example saya nak yang ini. So saya nak letak keluar. I drag keluar. Lepas saya tutup. So first thing saya kena remove the background. Okay, remove the background. Remove dekat dalam juga. Okay, so lepas tu saya tekan tick. Lepas tu saya resize dia. Saya masuk ke dalam sini. Okay. Okay, so now saya nak groupkan dia. Okay, so lepas itu saya pergilah cari jawapan yang saya sudah buat. Wait lah. Okay, dekat sini. I haven't tekan layer atas. Kena pergi ke layer atas. Okay, layer atas. 35. So dekat sini saya cari ada perkataan tak, nampak tak perkataan dekat sini. Dekat, cikgu boleh carilah barang dekat sini. Kalau cikgu ada perkataan dekat sini. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Cikgu ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Kalau tak ada soalan, saya akan bagi cikgu Dennis untuk sambungkan yang Canva dengan Magic Line Pen yang advance. Ada apa-apa soalan? Setakat daripada chat, sekarang tak ada soalan lah. Okay, so yang magnifying glass macam mana nak dapat? Cikgu dapat already understand ya? Boleh tak kamu tunjuk sekali lagi cikgu join, sebab kalau saya tak silap tadi, kami hanya boleh nampak kamu punya My Viewboard. Yang kamu click out for your magnifying glasses, we can't see it just now. Oh, okay, can. Okay, so I redo again. I delete. I go to this bentuk. Join, sorry, interrupt. Maybe join masa share presentation ni, join guna entire screen ataupun apa, sebab Entire screen. Sebab tak berapa jelas, sebab ada tak nampak yang join pilih dekat tu. Okay, pergi. Nampak tak saya tekan dekat sini yang toolbar sini, bentuk shape bulat. Okay, yang so shape saya tu draw ada. ini. Nampak tak? Ada. Okay, so lepas saya buat sini, saya tak nak ketebalan dia. So saya reduce thickness, saya pergi ke sini. Boleh nampak kan? Yes. Okay, yang ni nampak. So lepas tu saya akan pergi ke warna, select color, the bright color, warna putih saya dekat dalam sini. So dalam kaunter sini sudah ada warna putih. Okay, so lepas itu saya akan pergi ke toolbar sini, pergi embedded browser.
Okey, inilah part yang kami tak nampak. Oh, okay. Aha. Let me see my sharing. Maybe you can check. Okay, I stop presenting, I share again. Okay. So funny. Right. I go entire screen. Entire Okay. screen. Yes. So I share. Nampak tak sekarang? Ya, nampak. Thank Okay. you. So dekat sini I type magnifying glass. Okay, dah nampak dah. Dah nampak? Okay. Aha. Okay, so I type dekat sini. So I press enter. So I pergi image. Okay. So I image. Saya pilihlah mana magnifying glass yang saya nak. Okay, for example yang ini saya nak saya tarik keluar. Okay, selepas itu saya nak clear background. So I click object, I clear background. Clearkan. Lepas tu dekat dalam pun saya nak clear sebab saya sudah buat bulatan untuk dia. Okay. So saya put a tick. I reduce my size. Dekat sini, yang size dekat sini. Okay, kalau dia besar, saya besarkan sikit lagi. Okay. So sudah muat. Lepas tu saya akan groupkan dia. Groupkan, pilih objek yang ni group. Okay. So lepas itu saya pergi cari jawapan saya. Okay, mana jawapan saya? Yang ni sudah letak layer kan? Okay. Dah. Dekat sini. Cikgu pun boleh letaklah jawapan dekat sini, for example. Saya dekat sini kan. Cikgu boleh tulis dulu. In blue color. Okay, perkataan. Lepas tu cikgu tukarkan warna dia. Okay. Okay, so the same thing. Sorry, hang again my laptop. Okay. Cikgu tukarkan yang ni jadi hitam, sama step saja, pergi double click dia, dia akan keluar. So cikgu akan nampak itu bentuk. Yalah. Okay, never mind. I try again here. Maths is fun. So cikgu tukar warna dekat sini, tekan A dekat sini, yang sini. So cikgu pilih pick dekat sini, cikgu keluar ke black background sini hitam, cikgu tekan OK. Perkataan dia sudah hilang. So lepas itu cikgu kena words, pergi ke words, tekan layer atas, masuk ke layer atas. Okay, so cikgu boleh guna magnifying glass, pergi ke cari perkataan. Maths is fun. Nampak tak cikgu? Ada apa persoalan lagi? Yeah. Okay, kalau tak ada saya akan pass kepada JU yang seterusnya, Cikgu Danis, untuk membuat the next last gamifikasi untuk cikgu-cikgu. Okay, Cikgu Danis, dipersilakan. Okay, thank you. Jadi bagi saya 1 saat untuk saya buat sharing. Stop sharing. Okay. Jadi game yang seterusnya saya akan buat ialah gabungan di antara My Viewboard dengan Canva. Ya, jadi mungkin ada yang cikgu tertanya-tanya, macam mana nak hasilkan gambar yang lebih cantik ataupun yang lebih menarik? Sebab tadi seperti yang cikgu Joanne tunjukkan, dia hanya menggunakan warna yang satu saja, warna biru, warna kuning dan sebagainya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana saya nak guna gambar yang lebih cantik? Ya? Contohnya seperti sekarang. Kalau kamu perasan, tunggu saya gerakkan. Saya punya kapal. Okay, bila saya menggerakkan kapal, sebenarnya kamu tak nampak gambar, tak nampak nombor. Dia hanya gambar. Tetapi bila saya bergerakkan kapal
kamu boleh nampak, ada nombor. 0.07 dekat sini. Lepas tu dekat sini 21.3. Magic kan? Okay. So konsep dia agak sama, tetapi dia akan lebih banyak steps lah ya, berbanding dengan seperti yang Cikgu Joanne dah tunjukkan, iaitu single color. Okay, mari saya tunjukkan macam mana kita nak menghasilkan sesuatu yang begitu canggih. Okay, sebab nama dia adalah gabungan di antara Canva dengan Magic Line Pen. Bermaksud kita perlukan Canva. Ya, kita perlukan Canva. Okay, jadi first of all, first saya kena beritahu cikgu-cikgu, saya tidak menggunakan laptop ya. Saya sekarang menggunakan iPad. Jadi mungkin ada di antara nanti step dia akan nampak sedikit berbeza berbanding dengan laptop. Masa itu saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Okey, jadi langkah pertama kita kena pergi ke Canva. Ya, mana saya punya Canva. Okey, jadi sini adalah Canva saya. Okey, jadi cikgu boleh bermula dengan memilih presentation. Sebab dekat atas sini kan lebih banyak pilihan. Jadi kita akan pilih presentation. Okey, kita klik saja. Okey, dia akan keluar template yang kosong. Jadi sekarang seperti Cikgu Joanne, saya juga mengajar matematik. Jadi saya juga akan pilih latar belakang yang mempunyai matematik. Jadi macam mana? Jadi sekarang saya akan pergi ke elemen. Elemen dekat sini. Okay, jadi saya tekan elemen. Lepas tu dekat atas search, kita masukkan perkataan matematik. Okay, kita masukkan perkataan matematik. Ya, DLD dia akan keluarkan template grafik, fotos dan video. Kita nak buat gambar. Jadi bermaksud fokus kita kepada gambar, foto. Lepas itu terpulang dekat cikgu lah. Cikgu nak pilih gambar yang mana satu. Okey, kelebihan kepada email address MOE ialah kita mempunyai pilihan yang lebih banyak. Contohnya seperti ini, edu. Kalau cikgu perhatikanlah, yang ini ada edu, ini ada edu, tetapi bila sampai ke ini tak ada edu. Apa maksud? Maksudnya, untuk akaun yang didaftarkan dengan menggunakan email address MOE, kita boleh gunakan yang EDE. EDU, sorry. Sebaliknya, kalau kamu menggunakan akaun sendiri, contohnya hanya alliancegmail.com, maksudnya cikgu hanya boleh menggunakan yang tak ada EDU. Yang EDU tu akan jadi hitam lah, ataupun jadi grey. Jadi cikgu tak boleh gunakan. Okay, contohnya sekarang, saya berminat dengan yang ini. Jadi saya tekan ya. Seterusnya kita nak fit all. Ya, bagi cikgu yang pernah guna Canva memang dah mula rasa bosan sikit lah. Sebab dah biasa buat kan. Jadi kita membesarkan dia. Okay, apa yang berbeza untuk yang tajuk Magic ialah kita perlu buat duplikat. Okay, jadi saya dah duplikat. Jadi 1 dan 2. Yang 1 tu biar dia kosong. Nombor 2 tu akan kita isikan. Ya, contohnya sekarang saya isikan. Apa yang saya nak isi, saya pergi ke grafik lah. Kemudian saya pilih gambar ini. Okay, bagi saya masa untuk isi-isi barang ni. Okay, saya rasa 5 dah cukup kita nak buat demo saja kan. Okay. Okay, sekarang saya dah masukkan. Seterusnya kita nak save. Ya, jadi kita pergi seperti yang biasa, cikgu dah faham, kita pergi ke butang share. Ya, kita klik butang share tu. Kemudian pastikan anda klik butang download. Ya, kita klik butang download. Satu lagi benda yang cikgu kena pastikan. Kita nak simpan file type sebagai PNG. Ya, kita nak simpan dia sebagai PNG. Bagi saya biasanya akan membesarkan saiz lah supaya bila kamu nak besarkan lagi dan sebagainya dia tak jadi kabur. Maksudnya high resolution lah. Okay,
Jadi pastikan juga dia adalah download kedua-dua page. Ya, page 1 dan 2. Ya, jadi pastikan tu. Jadi sekarang kita klik download. Ya, itu terpulang dekat speed internet kita lah. Harap-harap speed internet saya cepat. Ya. Rasa dah nak habis. Ya, bagi sikit masalah. Okay, bila dekat sini, ini adalah sedikit yang slightly berbeza. Ya, slightly berbeza. Okay, apa yang berbeza? Bezanya ialah bila kita download ke dalam laptop kita, dia akan keluar sebagai zip file. Ya, jadi cikgu kena extract zip file tu, lepas tu baru dapat gambar-gambar tersebut. Tetapi bila saya guna iPad, saya tak dapat zip file lah. Saya akan terus keluar sebegitu. Sekarang kalau cikgu boleh nampak kan. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya hanya terus save the two images. Ya, sekarang dia sudah save dalam sana. Okey, mari saya tengok mana dah saya save. Oh, okey, tak ada. Dia tak terdapat dalam saya sini. Maaf ya, saya kena buka. Okey. Baik, jadi dia memang save dalam saya punya foto. Ya, jadi boleh nampak 1 kosong, 1 bergambar. Okey, 1 kosong dan juga 1 bergambar. Okey, seterusnya, apakah langkah yang kita perlu buat sekarang? Ya, setelah cikgu, kalau cikgu dah gunakan laptop, cikgu dah extract gambar-gambar ini. Seterusnya, 2 gambar ini kena masukkan dalam Google Drive. Ya, itu terpulang sebenarnya. Bagi saya guna Google Drive untuk saya punya My Viewboard. Ya, jadi ingat, itu terpulang. Mengapa saya kata terpulang? Nanti akan saya tunjukkan. Sebenarnya untuk integrations with My Viewboard, kita ada 3. 1, Google. 2, OneDrive. Dan 3, Dropbox. Dia sebenarnya ada 3. Jadi sebab itulah tadi saya cakap, ianya terpulang kepada cikgu. Cikgu integrate your My Viewboard dengan mana satu. Bagi saya memang dah integrate bersama dengan My Viewboard. Bersama dengan Google, maaf. Jadi saya kena pergi ke Google. Seperti saya cakaplah, saya menggunakan iPad, jadi saya ada aplikasi Drive. Okay, jadi bila kamu dah buka Drive kamu kena pergi cari folder My Viewboard. Bagi saya dia dekat bawah sikit lah. Okay, jadi anda boleh nampak perkataan penuh My Viewboard. Jadi anda klik masuk. Okay, anda klik masuk. Seterusnya anda kena pergi cari Magic Line Pen. Ya, anda kena cari Magic Line Pen. Okay, klik dalam sini. Jadi kamu nampak, 2 gambar tu tak ada dalam sini. Jadi sekarang apa yang perlu saya buat ialah saya perlu masukkan gambar tersebut lah. Saya nak upload file. Okay, file saya berada dalam iPad punya photos and video. Jadi saya klik my photo and videos. Dia akan keluar. Jadi saya hanya perlu checkkan 1 yang tidak bergambar, yang 1 bergambar. Ya, jadi kita perlukan 2 ni saja. 1 bergambar dan 1 tidak bergambar. Seterusnya kita klikkan upload. Ya, kita klikkan upload. Jadi kita pastikan bahawa dia di-upload dalam Drive. Lokasi anda adalah My Viewboard punya Magic Line Pen. Ya, seterusnya saya klik button upload. Maaf ya, ini saya kena tunggu lebih kurang 1 minit lah. Sebab dia kata less than 1 minute remaining. All of this juga bergantung kepada berapa cepat internet yang kita ada. Okay, bagi dia sikit masa. Okay, the first one sudah pun di .zip, tapi sebenarnya dia adalah single file. Ya, bagi saya lah untuk saya punya iPad. Okay, kalau cikgu dia kena extract terlebih dahulu. Kalau tidak, anda tak dapat drag. Okey, sekarang sudah ada 2. Kalau untuk memastikan, jadi saya double klik dia untuk cek gambar yang di-upload itu adakah gambar yang saya mahukan. Okey, jadi yang ini kosong. Yang seterusnya nombor 2.
Okey, yang ini bergambar. Okey, jadi maksudnya dua-dua yang saya perlukan sudah pun berada dalam saya punya My Google Drive di bawah folder My Reward. Lepas itu saya buka Magic Line Pen. Ya, jadi sekarang saya sudah pastikan. Okey, jadi setakat ini cikgu ada masalah tak ataupun ada tak soalan? Sebelum saya teruskan. So far, there's no question been asked, Cikgu Dennis. Okay, thank you. Jadi saya buat recap ya. Jadi latar belakang itu kita buat menggunakan Canva. Lepas itu kita save seperti yang kita faham tentang Canva lah. Kemudian step nombor 2, gambar yang kita buat itu kita masuk ke dalam Google Drive, ya, dalam My Reward, dan lebih tepat lagi adalah Magic Line Pen. Seperti yang tadi saya cakap, ianya terpulang kepada cikgu yang mana satu. Mengapa? Nanti saya tunjukkan. Okey, sekarang saya dah tunjukkan 2 langkah. Langkah yang ketiga, kita perlu pergi ke web page. Jadi saya pergi Chrome. Jadi sekarang saya perlu login My Viewboard. Jadi saya perlu login kita punya My Viewboard account. Jadi kamu dah boleh nampak kan, my first one is already there. My Viewboard. Jadi bagi saya tak payah type lah. Saya terus tekan saja. Harap-harap dia boleh terus auto masuk. I think it's already auto masuk. Jadi sekarang ini adalah muka ataupun home bagi the new one. This is a new design. Jadi saya tunjukkan yang old design first. Jadi old design dia sepatutnya sebegitulah. Jadi dia ada button follow me. Ini orang. Ini orang adalah follow me. Jadi untuk step yang seterusnya kita perlu klikkan orang ini. Kalau anda tak mahu, anda boleh klik muka kamu sendiri dekat sini. Jadi dia sama juga. Contohnya sekarang saya klik muka tu, kamu boleh nampak dia ada button ataupun ada di bawah, selain daripada home dia ada follow me. Jadi sekarang saya klik follow me. Lepas tu dia akan masuk ke page setting. Saya tak mau pergi setting. Saya hanya mau pergi Magic Line Pen. Dekat sebelah kiri dia ada Magic Line Pen. Jadi saya tekan Magic Line Pen. Kalau integration cikgu betul, gambar yang saya upload tadi itu sepatutnya wujud dekat sini. Sepatutnya dia wujud dekat sini. Tetapi kamu nampak dia kata no record file. Bila cikgu berdepan dengan no record file, dia ada 2 kemungkinan. Satu, gambar yang cikgu upload ke dalam folder, dia bukan akaun dekat sini. Jadi cikgu kena check lah. Seperti yang tadi, saya sebenarnya dah masukkan kepada Google Drive email address yang sama. Saya hanya ada satu MOE saja. Jadi ini memang MOE saya. Jadi ini saja yang akaun saya ada. Tetapi dia tak wujud. Apa masalah? Kalau sebegitu, kita akan pergi check yang nombor 2. Nombor 2 adalah your cloud integration. Jadi kita pergi tekan cloud integration. Ini adalah bahagian yang tadi saya cakap. Sebenarnya untuk kita, dia bukan 3 saja. Dia ada 4, 5. Sebenarnya contoh dekat sini kamu boleh nampak dia ada Google Drive. 1. Dia ada Dropbox. Dia ada Box. Dia ada OneDrive personal account, or dia ada OneDrive for business. Dia sebenarnya ada 5 untuk kita bind. Lepas tu ada lagi your Microsoft SharePoint. Lepas tu maaflah, ini saya tak tahu, Nextcloud Phone. Jadi saya tak tahu yang ini. Jadi dekat sini, nampak tak? Saya tak bind. Sebab yang di set sebagai default adalah OneDrive, my personal account, di mana email address untuk kita punya MOE adalah berlainan. Saya datang daripada Sarawak, jadi saya punya OneDrive sepatutnya ada perkataan Sarawak lah. Kalau cikgu daripada Selangor, cikgu sepatutnya ada Selangor 1 dengan 2. Itu yang seingat saya. Tapi saya masukkan gambar saya tadi adalah dalam Google Drive.
Sebab itulah saya kena tekan set as a default for my Google Drive. Jadi sekarang saya tekan set as a default. Sekarang dia sudah set as a default. Baru saya patah balik ke Magic Line Pen. Okay, sekarang dia sudah loading ya. Tengok, dia sudah keluar. Bukan lagi kata no item found. Dia sudah keluar 4. 1, 2, 3, 4. Mengapa boleh 4? Okey. Allow saya patah balik ke saya punya Google Drive. Sebab saya ada 4. Okey. 1 max cover, max image dan 2 yang baru tadi saya upload sebagai zip 1, zip 2. Jadi saya ada total 4. Sebab itulah bila dekat sini dia sepatutnya ada 4 lah. Okey. Jadi anda kena pastikan bahawa 4 foto itu adalah betul. Okey, pastikan dia adalah betul ya. Okey. Dah keluar. Jadi kamu boleh nampak apa yang tadi saya dah upload tanpa gambar dengan gambar. Jadi kedua-dua sudah pun berada dalam saya punya Magic Line. Ini perlu dipastikan. Ini merupakan step ketiga. Okay. Step 1, you design dengan menggunakan Canva. 2, kamu download dia, kemudian masuk ke dalam My Viewboard Magic Line folder. Dan ketiga, kamu masuk ke dalam web untuk pastikan gambar yang kamu masukkan itu berada dalam My Magic Line Pen. Okey, seterusnya. Sekarang baru kita pergi ke My Viewboard. Okey. Kalau ikut kepada, tadi saya terlupa kan, sebab saya menggunakan interface yang lama. Ya, ini interface yang lama kan. Jadi mari kita tengok macam mana dengan interface yang baru. Okey. Okey, ini merupakan interface yang baru. Jadi dekat mana nak pergi tekan follow me? Untuk the new design, dia tak ada follow me. Jadi anda hanya perlu pergi tekan muka kamu sendiri. Contohnya sekarang saya pergi tekan muka saya sendiri dekat sini. Saya tekan. Lepas tu kamu tengok, dia langsung tak ada follow me. Jadi mana satu yang patut kita masuk? Kita patut masuk ke setting. Kita patut masuk ke setting. Lepas dekat setting, kita ada bawah sini iaitu Magic Line Pen. Tekan dia. Kita akan nampak. Sekarang saya nampak dia adalah betul. Sebab dia adalah Google Drive. Okay. Biar saya patah balik sedikit. Contohnya sekarang. Saya tukarkan. Saya tukarkan dia apa? Okay. Sebelum tu, saya beri cikgu tengok. Kalau dia tak ada, contohnya saya tak link. Saya punya Google OneDrive for Business. Dia tak ada. Jadi star ini akan nampak kosong. It's a hollow star. Saya ada buy saya punya OneDrive personal account. Jadi dia punya star adalah grey. Bila saya ada buy, lepas itu I set it as my default, dia akan jadi warna biru. Solid warna biru. Itu adalah beza di antara bintang-bintang ini. Ya, bila dia hollow, kosong, bermaksud tak ada account. Bila dia solid dengan grey, maksud dia ada account tetapi dia bukan default. Ya. Yang biru solid dia maksud ada account dan juga default. Ya, contohnya sekarang saya tukar dia menjadi OneDrive. Okay. Jadi bila saya pergi balik ke Magic Line, kamu akan dapati bahawa dia menjadi the chicken with the question mark. Sebab dia kata tak ada image form. Mengapa? Sebab dia OneDrive. Ya, jadi saya kena integrate balik ya. Jadi yang ini cikgu kena pastikan adalah betul. Okey, baru dia akan wujud kembali. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang dah selesai. Okey, seterusnya langkah 4. Barulah kita pergi My Viewboard aplikasi. Okey, saya akan pergi ke muka surat yang kosong. Okey. Seterusnya, kita nak pergi mana? Kita boleh pergi ambil gambar. Gambar kita lah. Okay, contohnya kalau kamu nak ambil gambar dari mana-mana pun boleh. Biasanya kalau kamu ambil daripada gambar
teruslah daripada folder. Contohnya daripada window and also your MacBook, you just directly drag it. Drag it in, then done. Contohnya sekarang saya guna iPad, jadi terpaksa lah saya pergi ke Magic Box. Magic Box ini, lepas tu saya pergi ke saya punya internal dan gambar mana yang saya ambil? Gambar kosong. Gambar yang kosong. Jadi sekarang saya ambil gambar yang kosong. Okay, gambar kosong tu dah keluar. Lepas tu kita tekan set dia sebagai background. Jadi sekarang dia sudah set sebagai background. Yang original tu dah tak nak, si kecil ni kita dah tak nak, kita buang. Alright? Seterusnya, okay, kalau kita patah balik, kamu nampak ada spaceship ni kan? Ya, gambar ini. Gambar ini suka hati kamu. Kamu boleh ambil daripada gambar dalam Magic Tools yang gambar. Dekat sini. Saya pun ada. Saya ingat saya punya iPad tak ada. Jadi kamu boleh ada button, dia ada button foto. Jadi cikgu boleh pergi carilah. Contoh dekat sini cikgu nak cari gambar-gambar apa pun boleh. Contohnya saya cari gambar Mickey Mouse. Boleh tak? Dia ada. Contohnya seperti yang cikgu Joanne tadi tunjuklah. Kamu boleh gambar yang kamu suka. Lepas tu kamu pilih mana satu yang kamu nak. Ini menggunakan gambar dalam sini. Contohnya bagi saya sendiri. Saya tak nak guna gambar ni. Saya nak guna gambar saya sendiri. Boleh tak? Boleh. Contohnya sekarang saya go back to my picture. Okay. Lepas tu saya guna gambar yang ini. Sekarang saya dah guna gambar ni. Kalau saya rasa dia sangat kecil, saya boleh perbesarkan. Selepas itu, langkah yang almost come to the end already, langkah dah terakhir, iaitu kita pergi ke pencil. Pen dekat bawah ni, pen dekat bawah ini, kamu tekan 2 kali, dia akan keluar. Lepas itu, kita pergi yang paling akhir ni, yang warna merah, kotak warna merah ni. Kita tekan dia. Okay. Kemudian kita cari gambar yang kita masukkan tadi. Okay, sekarang kamu dapati ada masalah. Gambar tu tak wujud. Mengapa? Sebab saya tidak restart saya punya apps. Sebab saya punya My Viewboard tadi dah buka. Dan kemudian baru saya masukkan gambar. Jadi dia belum lagi synchronize. Jadi siapa yang patut saya buat? Saya kena tutupkan terlebih dahulu. Saya tutupkan. Kemudian saya buka semula. Jadi kita buka seperti biasalah. Saya dah buka. Okey, dah betul saya punya akaun. Muka saya dekat sana memang dah betul. Jadi jangan salah akaun. Sebab tadi kalau sesiapa yang ternampak kan, saya ada 2 akaun. Satu adalah MOE dan satu adalah my personal account. Jadi kalau saya terbuka my personal account, memang saya tak akan jumpa gambar saya tadi. Jadi sekarang saya kena buka balik folder. Tak payahlah. Saya malas nak buka balik. Okay, jadi saya buat semula. Jadi saya masukkan gambar. Okay, bangga background. Kemudian saya set dia sebagai background. Yang si kecil ini saya tak nak, buang. Okay. Seterusnya, seperti apa yang nak the spaceship. Kalau cikgu nak spaceship atau dan sebagainya, cikgu boleh pergi ke Magic. Lepas tu dengan cari gambar. Tapi saya tak nak. Saya nak guna gambar saya sendiri. I go to my own. Itu gambar saya sendiri dengan menggunakan AI. Promote sikit. Kemudian saya dapat besarkan. Saiz ini cukup untuk saya tak? Kalau saya rasa terlebih, jadi saya kecilkan. Okay, seterusnya. Inilah yang tadi saya nak tunjuk. Pergi ke pencil, double click. Pergi ke AI, yang gambar tu. Seterusnya saya drag ke depan. Nampak? Dia sudah wujud. Okay, jadi saya kena pilih gambar yang
ada. Okay, sekarang saya dah pilih gambar yang ada. Kemudian saya memperbesarkan saiz pen saya supaya nanti saya nak tentukan area dia, ya, ataupun luas dia lebih cepat. Kalau cikgu guna yang kecil, ambil masa yang panjang lah. Okay, jadi saya nak cepat, jadi saya perbesarkan. Okay, seterusnya, pensel cikgu tekan dekat tempat yang cikgu nak biar dia kosong. Contohnya sekarang saya nak dekat kawasan yang tangan saya point tu. Ya, jadi saya tekan. Okay, bila cikgu tekan, pastikan jangan lepas ya, sebab dia hanya boleh sekali saja. Jadi cikgu tekan. Ya, contoh seperti saya sekarang, saya tekan sekali saja, jangan lepas ya. Tak boleh lepas. Okay. Kemudian kalau cikgu rasa saiz ini cukup ataupun tak cukup, besarkan sikit lagi. Kalau rasa cukup dah, biar dia macam tu. Kemudian baru lepas. Setelah lepas, inilah yang tadi cikgu Joanne juga buat. Kita kena drag dia, circle dia supaya kita boleh groupkan dia. Jadi sekarang saya circle dia. Oops, saya terlebih. Okay, maaf. Sebelum kamu buat nak grouping, kamu kena tekan select. Tadi saya tak tertekan ya. Jadi sekarang saya tekan select. Kemudian baru saya buat grouping. Kemudian baru kamu buat grouping. Select the button grouping. Sekarang dia sudah berjaya. Kemudian kita tekan balik tangan kita. Select. Kemudian saya boleh tekan muka saya dan saya bergerak. Jadi kamu tengok, kalau cikgu boleh nampak. Sebenarnya dia kertas kosong kan. Tetapi bila saya menunjukkan muka saya ke sana, ada buku. Ada buku. Ada peralatan. Ada muka yang bengong. Dan sini ada shape 3D. Itu kan benda yang kita masukkan. Ini yang pelik kan. Nampak kosong kan. Tiba-tiba ada barang. Sebenarnya dia adalah konsep yang sama seperti Cikgu Joanne yang tunjukkan. Apa bezanya di antara saya punya dengan Cikgu Joanne adalah Cikgu Joanne punya adalah menggunakan warna saja. Dia adalah single warna. Bagi saya punya, saya boleh guna gambar. Itu beza dia saja. Jadi bila dia menggunakan gambar, kita boleh membuat gambar. Jadi maksudnya kita boleh menggunakan integrations with Canva untuk membuat gambar yang kita nak dan kita masukkan. Okey, itulah perbezaan di bahagian saya dengan bahagian Cikgu Joanne. Di mana dalam sini kita kata lebih advance lah sebab we are integrating with Canva. Okey, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya, ada apa-apa soalan? Okey, Cikgu Danish, ada satu soalan dari Cikgu Nisma. Dia kata, yang mana lebih mudah untuk murid guna, iPad atau laptop? Okey. Dari segi pandangan saya memang gemar menggunakan iPad berbanding dengan laptop lah. Sebab sekolah saya tak ada smart TV. Kami menggunakan hanya projektor biasa. Jadi laptop saya connect dengan projektor. Dan saya menggunakan Google Meet untuk link between saya punya laptop dengan saya punya iPad. Jadi iPad saya memberi kebebasan saya untuk bergerak. Murid-murid tak payah bergerak. Dia tak payah bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi saya yang bergerak dalam kelas. Sebab saya mengajar matematik dan juga matematik tambahan. Jadi dia memberi kebebasan kepada saya untuk mengenal pasti kelemahan pelajar. Itulah kelebihan bila kita menggunakan iPad. Sebenarnya teknik saya guna adalah saya tak nak beli apps. Sebenarnya dia ada mirroring apps ya, di mana kita perlu bayar lah. Cuma saya tak nak bayar tu, jadi saya menggunakan Google Meet sahaja, di mana dia memerlukan data. Okay, harap saya menjawab soalan cikgu. Okey, cikgu, thank you Cikgu Danis. Okey, untuk seterusnya, untuk jawab Cikgu punya Nur Huda punya soalan. Okey, untuk magnifying glass, kita kalau itu guna projector dari laptop, so cikgu kena guna mouse untuk gerakkan magnifying glass yang Ustazah sudah jawab. Kalau sekolah cikgu ada smart board atau smart TV, kita tak payah guna mouse. Terus saja pergi ke screen, touch screen, lepas tu pegang itu magnifying glass, gerakkan dia sahaja. Okey?
Okey, Okey. saya rasa saya ada satu soalan lagi ya daripada Cikgu Nisbah. Jadi Cikgu Dennis bawa 2 device kan dalam kelas? Ya. Ya, bagi saya terpaksa bawa 2 device. Tetapi seperti yang Cikgu Joanne tadi cakap, kalaulah sekolah cikgu ada smart TV ya ataupun smart board, tak payah. Cikgu hanya bawa satu saja, iaitu iPad, sebab dia boleh connect secara wireless. Okey, kalau cikgu sekolah Nisma ada smart TV, tak payah guna mouse, dia boleh gerak saja. Okey, saya rasa ada satu lagi soalan untuk saya. Okey, Iaitu Cikgu Dennis guna iPad, dapat semua features ke? Okey, sebenarnya dia hanya kurang beberapa sahaja. Satu adalah embedded web Browser. Ya. browser. Okey, sebab itulah kalau cikgu nampak dekat skrin saya tak ada itu. Bila saya tekan saya punya Magic Magic Doraemon, saya tak ada. Oh, sudah ada. Nampaknya dia sudah update. Yay. Okey, sebelum itu mula-mula tahun lepas bila saya guna, memang ada sedikit dahsyat lah. Sebab saya tak dapat guna. Sebab bila saya nak buat bahan PDPR, memang saya terpaksa menggunakan laptop saya. Sebagai window dekat sana dia dapat full features. Tetapi nampaknya sekarang bila saya tekan tu, nampak dia sudah hampir kepada full features. Sebab mengapa? Embedded juga sudah ada. Sebab ingat saya tahun lepas bila saya install, I don't have the embedded. I don't have one more features. That is this one, the next to the embedded one. Mereka dua-dua tak ada. Tetapi nampaknya bila sekarang saya tekan, sebab sebaru saja saya update to the latest version. Okay, hari ini baru saya update, jadi baru saya nampak mereka dua-dua tu sudah ada. Jadi bermaksud untuk jawab kepada soalan Cikgu Husna. Okay, saya akan beritahu cikgu, ya, saya sudah dapat enjoy ke semua features yang terdapat dalam Windows. Okay, Remove next one. background ada remove. dalam iPad cikgu ke? Saya macam tak jumpa. Oh, okay. Untuk yang remove background, kalau saya tak silap dia tak ada. Mari kita tengoklah. Sebab bila saya buat preparation, I'm actually using Windows. Semua bila saya mengajar, saya menggunakan iPad. Kalau seperti yang Cikgu Huda tanya, remove background, ada tak dalam iPad? Tak ada. Ini saja 1, 2, 3, 4 dalam 3, 12 saja yang saya ada. 12 ini saja yang saya ada lah. Jadi itu features yang setakat ini tak terdapat dalam iPad. Cikgu Dennis cannot see the screen that you show the 12 icon. Oh yeah, sorry. Yeah, but never mind. The moment that you tekan, I actually can only telling you that we have 12. Daripada saya lah. Yang remove background tu tak ada. Jadi kalau cikgu nak guna tu, cikgu mungkin menggunakan Canva untuk remove the background before you download. Okay, cikgu sebenarnya boleh remove the background first dengan menggunakan Canva, kemudian baru patah balik masukkan. Contohnya kepada gambar saya ini. Yes, ini. Okay, ini adalah walaupun dia nampak masih putih, tetapi bila saya masukkan, dia sebenarnya sudah tak ada putih. Oh okay. Yeah, welcome to the club, iPad club. Okay, and then another one is remove back. No, gerak lagi apa? Remove background. Okay. So boleh tak iPad dan laptop guna dalam masa yang sama? Boleh. So cikgu kalau guna laptop dan dengan minipad, iPad boleh can do together. Betul tak Cikgu Dennis? Yes, correct. Nampaknya ada satu daripada Cikgu Nisma juga, tapi connect dengan HDMI cable, so murid kena bergerak ke depan. Kalaulah dapat bawa iPad kepada murid lagi senang. Yes, correct. Yeah, because seems like you have smart TV, then sebenarnya kamu dah boleh connect smart TV dengan menggunakan iPad terus. iOS also can. Yes, iOS. Kalau saya tak silap, semua smart TV dia ada. Melainkan kamu beli melainkan smart TV itu adalah Google.
Okey, melainkan Smart TV itu adalah Google lah. Yang Google TV itu maaflah kalau saya tak silap yang itu tak ada. Kalau kamu beli brand lain, dia semua boleh connect dengan menggunakan direct link with iPad. Okey, saya rasa saya dah jawab ke semua soalan. Baik, seterusnya kita akan masuk ke bahagian kedua. Ya, bahagian kedua ialah majlis masa kini menjemput semula Cikgu Joanne Lim untuk menyampaikan slot yang kedua bertajuk Kaedah Pengajaran Penggunaan MyViewBoard dalam PDPC. Okay. Ya, So, Cikgu Joanne, silakan. I share my screen first ya. Okay. Okay, so tadi cikgu tadi ada tanya, boleh tak laptop dengan iPad digunakan dalam masa yang sama? Ya, boleh. So sekarang saya akan explain, bagi tahu, bagaimana kita nak guna laptop, projector dengan drawing tablet, smart board atau IFP dengan menggunakan MyViewBoard dalam PDPC. Okay, so dekat sini senang saja. Most of the teachers akan guna yang ini juga. Okay, so pengajaran di dalam bilik darjah dengan menggunakan laptop dan projector. Kalau sekolah cikgu ada projector, so cikgu bolehlah menyediakan semua bahan pengajaran dengan MyViewBoard. Lepas tu cikgu connect dengan projector. Connect the cable sahaja, tak payah buat apa-apa setting. Senang saja connect cable, lepas tu itu MyViewBoard akan terkeluar yang cikgu boleh nampak dekat sini. So yang ni adalah contoh-contoh pengajaran cikgu yang kita ada. So let me show you some examples. Okay, MyViewBoard juga boleh dapat digunakan sebagai papan putih. Kita ada marker juga. Okay, so cikgu dekat sini menggunakan MyViewBoard laptop dengan projector. Lepas tu dekat sini ada cikgu yang lain, laptop. Okay, so murid-murid datang ke depan untuk type in the answers, move the mouse cursor to get the answer. Okay, so ini adalah examples yang cikgu-cikgu atau JU-JU yang kita pernah guna. Okay. Okay. So yang itu ialah laptop dengan projector. Okay, penggunakan aplikasi companion untuk kawalan yang pernah kita explain dalam bengkel earlier on. Okay. So seterusnya kita buat pengajaran di dalam kelas dengan menggunakan laptop, projector dan mini iPad yang cikgu tadi tanya. Okay. So the same thing. Cikgu menyediakan semua bahan pengajaran dengan MyViewBoard. Lepas tu download ke dalam mini iPad, buka MyViewBoard iOS. Okay, so dekat sini, cikgu guna iPad untuk connection. So cikgu kena buka MyViewBoard iOS. Lepas tu cikgu boleh gunakan murid-murid pass the iPad, mini iPad. Okay, lepas tu cikgu boleh download VCast Pro dalam laptop. Screencast dengan laptop. So yang inilah Cikgu Ruth yang sedang menggunakan mini iPad untuk membuat pengajaran cikgu. So yang ni budak sedang menggunakan mini iPad untuk menggores jawapan. Okay. So this is how. Okay. Yang Cikgu Ruth control untuk murid-murid dekat sini. So each of the students will pass around that mini iPad to have a chance. So tak payah keluarlah ke depan ke touch cikgu punya laptop. Okay. So seterusnya ialah smart board atau smart TV. Okay, so cikgu juga sama. Sediakan semua pengajaran dengan menggunakan MyViewBoard. Lepas tu cikgu bolehlah connect dengan smart board atau smart TV. Boleh guna wireless atau guna kabel. So budak akan datang terus ke screen dan touch screen drag to the correct answer sahaja. So cikgu tak payah guna, murid tak payah gunakan laptop cikgu. Aktiviti ini sangat berinteraksi.
Lepas tu yang last kali, okay, dekat sini gambar. Okay, so these are the pictures yang ada smart board atau smart TV. Okay, so yang last kali kita ada like laptop dengan drawing tablets. Yang ni kita boleh menggunakan secara online. Okay, during the MCO, okay, saya ada laptop dengan ada tablets. So saya gunakan tablets untuk membuat pengajaran, like jalan kerja bagaimana saya nak menyelesaikan soalan matematik, dan laptop saya gunakan untuk monitor murid-murid. So tablet ini akan second mon. So inilah second mon yang kita guna, the tablet. Okay, so the same thing, cikgu gunakan all prepare everything and dalam my viewboard, lepas tu cikgu just project up only. Okay, so this is the my view second mon yang pen display ID 1330. Okay, so far this is the things for kaedah pengajaran dalam PDPC. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akan pass kepada JU yang seterusnya. Okey, setakat ini tak ada soalan. Tetapi saya rasa bagi saya lah, bila saya dengar presentation tadi, saya akan rasa, alamak cikgu, banyak juga benda yang saya kena bawa. Betul tak? Saya kena bawa projektor, saya kena bawa iPad, saya kena bawa komputer sendiri kalau macam saya kan, saya kena bawa D3. Okey, sebenarnya cikgu tak payah takut. Kalaulah bagi saya buat sedikit promo-promo advertisement ya. Bagi cikgu yang mungkin bercadang ataupun sekolah yang nak beli projektor baru, jadi mungkin boleh sarankan untuk yang membeli yang terbaru. Yang terbaru itu yang paling bagus ialah apa? Satu, dia adalah cableless. Ya, dia tak payah kabel. Even including the battery charger, tak payah. Sebab mengapa? Dia ada built-in battery. Itu satu. Dua, adakah kita perlu bawa laptop? Tak payah juga. Mengapa tak payah? Sebab dia adalah projektor campur dengan smart TV. Dia sendiri dalam ada sistem dia yang run sebagai smart. Bermaksud kamu boleh anggap smart TV kamu sekarang dah bertukar menjadi projektor smart. Jadi cikgu hanya perlu bawa projektor smart tu yang saya panggil projektor yang smart, okay, campur dengan iPad. Jadi bermaksud cikgu hanya bawa dua benda dah settle. Tak payah bawa kabel, tak payah bawa HDMI, tak payah bawa adapter. Semua tak payah. Cikgu hanya perlu bawa yang wireless smart projector tu yang sebesar lebih kurang tak besar sangat lah. Dia lebih kecil daripada projector biasa. Okay? Itu satu. Tetapi kalau nak ditanya tentang harga, maaflah, harga dia lebih mahal sedikit. Ya, kalau saya tak silap, in between 3,600. Okay? Okay, mesti tak murah kan? Ya. Sebabkan dia baru-baru, jadi dia akan lebih mahal sikit lah. Tetapi sudah diganti dengan tugasan kita. Kita jadi senanglah kita bawa dua benda saja. Satu di sebelah kiri, your smart projector. Satu di sebelah kanan, iaitu your iPad. Settle. Ya. Okay, itu sahaja daripada saya tentang advertisement. Ya. Okay. Ya, baik, seterusnya. Mari kita sambungkan kepada sesi terakhir bersama dengan Ustazah Lihana selaku sebagai guru yang cukup aktif dalam bidang pendigitalan, terutamanya dalam YouTube education, YouTuber sebenarnya cikgu kita. Okay, beliau akan berkongsi dengan tajuk pembentangan model SMART. Bukan Smurf, tapi dia SMART. SAMR. Lupa saya tentang A tu. Okey, dipersilakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Dennis yang sangat hebat. Saya sebenarnya cikgu biasa je. Yang hebat tu Cikgu Dennis dengan Cikgu Joanne. Terima kasih atas penerangan. Okey, masa pun dah nampak panjang ni. Okey, jadi sebelum tu saya mulakan. Boleh tak rakan-rakan guru bagi reaction sebelum saya mulakan? Ada yang tersenyum ke, rasa sedih ke, rasa like ke? Okey. Sementara saya nak share screen.
Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Diana, link kehadiran kita akan kongsikan di akhir rancangan kita hari ini. Okey, baiklah. Saya teruskan ya. Pagi cerah penuh inspirasi, sedia mendengar, mari kita berkongsi. Okey, baiklah. Saya akan kongsikan tentang model SAMR, SMAR ataupun boleh nampak paparan saya? Ya, cikgu, boleh nampak. So, saya teruskan. Boleh. Teruskan. Model SAMR sebenarnya ialah salah satu rangka kerja yang digunakan oleh pendidik untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan ianya dibangunkan oleh seorang pakar iaitu Dr. Ruben Fuentealba. Model ni menyokong dan membolehkan guru boleh mereka bentuk. Sorry Cikgu Ustazah. Ya? Cikgu kena tak nampak yang apa yang cikgu tunjuk. Kena pergi next slide. Pergi next slide. Next slide. Ya. Sekejap. Sudah. Okey. Okey, dah ada dah. Ya. Okey, ada tak cikgu join? Sekarang model SAMR. Ya, model SAMR kan? Yes. Okey, model ni menyokong dan membolehkan guru mereka bentuk, membangun dan menyemai pengalaman pembelajaran digital yang menggunakan teknologi. Okey, ini salah satu contoh gambar lah yang ditunjukkan yang kita gunakan teknologi digital dan kita menggunakan aplikasi MyViewBoard. Okey, the SAMR model ni ada empat fasa lah. Okey, enhancement dengan transformation. Okey, daripada SAMR tu, okey. Pada S tu substitution, A augmentation, M modification dan R for redefinition. Okey, kita tengok satu-satu ya. Okey, penambahbaikan. Okey, substitution ini ataupun penggantian lah. Di mana teknologi ni bertindak sebagai pengganti alat langsung tanpa perubahan fungsi pada tugas pengajaran. Maknanya cikgu tu dia tetap mengajar tapi kita gantikan dengan adanya teknologi digital di mana guru menggunakan papan putih dan papan putih tu bukan whiteboard yang kita guna kat sekolah yang tradisional tu lah, tapi kita dah gunakan secara digital untuk menulis nota atau lukis gambar raja dan menggantikan papan putih tradisional. So yang whiteboard dengan marker pen tu yang tradisional lah. So yang sekarang kita gunakan yang digital yang kita boleh tulis-tulis, lukis, kita boleh padam dan sebagainya. Okay, next penyelidikan dalam talian dan pelajar juga boleh menggunakan internet untuk penyelidikan menggantikan buku fizikal lah, buku teks secara fizikal. Maknanya dengan adanya internet teknologi digital ni lebih berkembang. Okay. Maaf Ustazah. Ya. Cikgu punya presentation dalam bentuk edit. Jadi boleh tak tukar kepada mode present? Saya dah tekan mode present tak ni belum lagi. Okay, ini masih mode edit. Lag sikit. Saya dah tekan yang mode present dekat slideshow tu. Ada tak? Tak ada. Kami masih nampak. Tak ada. Tak keluar sekejap. Sebentar. Okay, masih dalam mode editing ke ataupun present? Edit. Edit. Ya ke? Saya cuba sekejap.
Saya Okay, tukar Cikgu Iris kata share entire screen. entire screen. Jadi Kemudian saya baru stop dulu. dapat jadi dapat Saya slideshow. stop dulu. Okay. Ya, sementara kita menunggu skrin terkeluar, jadi kita pelajari ilmu baru tentang Google Meet. Ya, sebab Cikgu Umi ya, pensyarah memberitahu kita bahawa dalam Google Meet kita boleh tukar semula menjadi share. Okay, paparan boleh nampak Cikgu Dennis? Ya, boleh. Sudah slide. Ya, Okay, sudah dalam minta slide. presentation. Okay, minta maaf. Okay, seterusnya saya sambung kepada A. A iaitu augmentation, iaitu peningkatan atau peningkatan di mana teknologi ini bertindak sebagai pengganti alat langsung dengan kita tambah baik fungsi kepada tugas pengajaran, iaitu yang ni. Okey, peningkatan fungsi ini guru menggunakan ciri lanjutan dalam papan putih digital seperti pengekodan warna, menyimpan papan ataupun mengubah saiz image dan teks. Maksudnya kalau dengan ada digital ni lebih banyak lagi lah fungsi-fungsi ataupun aktiviti pembelajaran yang lebih interaktif yang kita boleh lakukan. Kalau bukan saja dalam MyViewBoard, sebenarnya banyak lagi aplikasi lain pembelajaran, gamifikasi yang kita boleh gunakan. Okay, dalam Canva pun ada gamifikasi yang lain pun sebenarnya ada. Dalam MyViewBoard pun tidak ketinggalan juga. Okay, seterusnya persembahan multimedia di mana pelajar menggunakan alatan digital seperti fail OLF untuk membuat persembahan multimedia. Okey, maknanya kalau sebelum ni mungkin kita terbiasa untuk buat slide kita gunakan PowerPoint sebelum ni. Lepas tu kita dah bagi pada Canva, tapi dengan OLF juga MyViewBoard pun kita boleh buat lebih daripada tu. Malah daripada setiap slide tu kita boleh ada menggunakan pelbagai feature-features yang menarik lah. Ada fungsi-fungsi yang sangat menarik dekat setiap main toolbar dekat fungsi yang ada dekat dalam MyViewBoard. Okay. Seterusnya modification, iaitu pengubahsuaian di mana teknologi ni membolehkan kita mengubah suai tugas pendidikan yang penting, dan pada tahap pelaksanaan teknologi ni dalam pendidikan ini teknologi akan membolehkan perubahan kepada reka bentuk pengalaman dan hasil pembelajaran. Maknanya kalau kita gunakan bahan ataupun alat yang lain daripada lain, murid-murid pun akan teruja. Contohlah satu hari tu kita bawa bahan pengajaran yang lain ataupun alat pengajaran yang lain. Bila satu murid akan rasa seronok, dia akan tanya lagi, cikgu hari ni kita belajar buat kuis yang macam tu lagi tak? Hari ni kita ada guna ni lagi tak? Mungkin saya rasa pengalaman tu bukan saya seorang je, mungkin cikgu-cikgu lain pun pernah merasainya kan. Walaupun macam saya mungkin pengalaman murid-murid sekolah rendah lah, tapi mungkin cikgu yang mengajar di sekolah menengah pun melalui perkara yang sama. Cuma mungkin pendekatan murid sekolah menengah ni berbeza lah sedikit dengan murid-murid sekolah rendah. Betul tak Cikgu Dennis? Ya, kalau betul. Sekolah menengah macam mana? Kan? Okey, baiklah. Seterusnya pembelajaran interaktif. Guru mengintegrasikan kandungan multimedia dan kolaborasi pelajar gunakan ciri interaktif seperti papan digital. Dan papan digital yang kita gunakan ialah papan digital MyViewBoard. Okey, seterusnya kolaborasi atas talian. Dan istimewanya MyViewBoard ni kita boleh berkolaborasi secara atas talian. Kita boleh buat live. Okay, secara virtual di mana pelajar boleh gunakan platform digital untuk penulisan, boleh buat editing, penyuntingan semasa dalam kolaborasi dan pada masa yang sebenar. Okay. Maknanya kita edit dalam masa yang sama, benda tu kita boleh paparkan untuk murid-murid yang tidak berada di tempat kejadian yang kita mengajar, macam tu lah. Okay. Seterusnya redefinition, iaitu takrifan semula. Kita takrifkan semula teknologi ini membolehkan penciptaan tugas baharu yang sebelum ini tidak dapat kita bayangkan, di mana kita menggunakan kolaborasi yang global, iaitu guru mengubah pengalaman pembelajaran dengan menyediakan kerjasama global dan lawatan maya. Sekarang ni kita tak pergi kat tempat tu pun kita boleh lawat secara maya aje kan, iaitu virtual field trips dengan menggunakan papan interaktif viewboard dan persidangan video kan, dengan canggihnya lah teknologi sekarang ni. Okay, dan lawatan maya VR ni di mana pelajar boleh menggunakan platform VR, okay,
seperti Google Expeditions untuk mengadakan lawatan maya bagi meneroka dan mempelajari tentang kawasan yang jauh. Yang mungkin tempat tu jauh, kita mungkin tak mampu nak pergi, nak sampai, kita boleh bawa murid-murid kita dengan menggunakan cara pembelajaran dengan kolaborasi global ni, iaitu pembelajaran secara maya. Okay, lawatan maya lah. Kita type apa nama tempat tu, so boleh scroll cari, dia macam berbentuk 3D lah, tu seronoknya. Okey. Seterusnya, mengapakah model SEMA ni berguna dalam pendidikan? Okey, sebabnya dia satu bimbingan yang berstruktur di mana SEMA ni menyediakan pendekatan yang sistematik untuk memahami dan memajukan penggunaan teknologi dalam bilik darjah secara progresif dan menyediakan kedua-dua guru dan pelajar untuk masa hadapan. Selain daripada itu, meningkatkan pengajaran dan kejayaan pelajar. Okay, menawarkan pelan hala tuju untuk pengintegrasian teknologi. Kita integrasikan teknologi itu untuk tingkatkan perlibatan pelajar. Tak nak pelajar tu pasif je. Okay, kita tingkatkan hasil akademik dan menggalakkan pelajar ni lebih celik digital dalam pendidikan yang semakin berkembang. Dan saya rasa sekarang ni pelajar kita kadang dia lebih advance daripada cikgu. Dia lagi tahu, lagi canggih kan. Kalau kita sebagai guru, kita pun masih di tahap yang sama, ditakuti kita sebagai guru kita ketinggalan. Jadi kita pun kena lebih bergerak ke depan daripada pelajar-pelajar kita. Okey, dan seterusnya pertubuhan profesional. Okey, model SEMA ni menyokong pendidik untuk menggalakkan pembelajaran berterusan dan inovasi untuk gunakan teknologi. Kan, bina apps ke dan sebagainya. Dan ini menggalakkan perkongsian pengalaman dan perbincangan di kalangan pendidik, ahli-ahli profesional kan, untuk memupuk pembangunan profesional kolektif dan keyakinan dalam integrasi teknologi. So kita tak nak ketinggalan lah dalam teknologi ni. Kita cikgu-cikgu yang dalam grup ataupun latihan My Viewboard ni antara cikgu-cikgu yang hebat lah yang berada di hadapan. Okay, setakat itu saja saya punya pembentangan tentang model SEMA. So ada masa lagi sikit. Boleh tak kalau saya nak sambung lagi sikit, lagi satu slot untuk saya, untuk semua rakan guru? Ada 3 perempuan. Silakan. Silakan. Okay, so saya akan sharekan link dekat ruangan chat. Kita akan buat satu quiz untuk menguji kefahaman guru-guru, rakan guru yang ada bersama kita pada malam ini. Ya cikgu-cikgu, sebab topik ini sama ada dalam ujian. So cikgu boleh cubalah quizzes yang cikgu ustazah buatkan, yang sudah disediakan oleh ustazah. So cikgu-cikgu yang belum ambil ujian, cikgu boleh cuba soalan quiz yang ustazah sudah sediakan. Okay, saya akan kongsikan di ruangan chat. Cikgu Arif kalau nak jawab, cikgu boleh join the fun. Boleh join juga. Okay, kita ada berapa partisipan? Okay. Sekarang kita ada 35, tolak 4. Tolak JU. JU 31. Cikgu, soalan sama ada dalam ujiannya. Cikgu-cikgu boleh join dan participate. Mana tahu one of the question dalam ujian. Model SEMA ni memang ada. Okay, baru ada berapa Cikgu orang. Nisma sudah nervous. Ya, Cikgu Nisma, saya sudah jawab soalan. Tiada due date untuk jawab itu ujian. Okey, tapi digalakkan untuk siapkan semua sebelum 5th of May. Kalau cikgu lambat akan ketinggalan untuk masuk ke level expert. Okay, kita tunggu lagi. Boleh Cikgu Nisma, kalau ada apa-apa cikgu boleh PM dekat kita. So semua JU akan tolong cikgu-cikgu. Mana ada jawapan bocor Cikgu Arif. Jawapan bocor. Tak ada Kita test semua cikgu-cikgu SEMA.
Soalan tak susah, tak senang, biasa, sederhana je. Kalau cikgu dengar, cikgu faham, mesti boleh jawab punya. Okey, ada cikgu yang nak join tak? Kalau tak ada, I think cikgu Ustazah nak start kan? Sudah start. Ada lagi rakan-rakan guru lain nak join? Kita tunggu. Kita boleh start. Alright, okay, saya start ya. Apa pakai nama saya tu kat aku? Kalau dapat hadiah claim kat saya Kalau menang dapat hadiah First ranking. Okey, teruskan menjawab je cikgu. Kita ada 15 soalan. Nampaknya ranking ni berubah-ubah ni.
lagi beberapa orang yang belum habis jawab. Kita tunggu. Ada lagi 3 orang, kita tunggu. Okey. Dah ya? Semua dah jawab ya? Okey, saya end. Okay, kita tengok. Okey, boleh nampak paparan ranking ni? Ya, boleh. Boleh nampak. Okey, tanya kepada rakan guru kita. Okey, Umi BM. 93%. Cikgu Arif bocor soalan. Pandai dia, mana bocor soalan tu? 87%. Okey, Cikgu Usna tanya dan Cikgu Laila, Cikgu Nisma, Cikgu Dini, Cikgu Niza, Cikgu A. Pakai nama Cikgu Huda, Cikgu Nur, Cikgu T, Cik Indah, Cik Siti, Cik Fatimah, FAR, T, Cikgu Salmi, Asia, Syah, Juita, Syahidah dan semualah. Okey, terima kasih dan tahniah semuanya. Okey, baiklah, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih dan seterusnya saya lepaskan kepada Cikgu Dennis selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Ustazah, ya, permainan yang cukup mendebahkan, ya. Kita boleh dengar muzik dengan boleh nampak ranking dia. Ya, ada lagi bocor soalan. Yo, hebat betul. Okey, jadi izinkan saya share saya punya skrin terlebih dahulu sebelum kita teruskan. Mana saya punya? Okey. Jadi slide ini menunjukkan YouTube channel kepada ketua jurulatih utama kita iaitu Cikgu Rum. Jikalau anda ingin mengetahui kaedah-kaedah dengan lebih lanjut, ya, anda digalakkan untuk meninjau YouTube beliau yang penuh dengan ilmu. Ya. Dengan ini selesai sudah bengkel kita pada malam ini. Ya. Semoga segala perkongsian daripada ketiga-tiga penceramah termasuk diri saya sendiri pada malam ini memberi manfaat dan juga inspirasi, ya, dalam amalan kita. Dan tentu kita tak dapat lupakan, ya, majlis merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada semua pihak yang telah pun menjayakan bengkel 2 ini ya, untuk pensijalan edukator My Billboard bagi tahun 2025 sesi 3 ini. Lepas itu sekarang adalah sesi untuk kita bergambar ya. Jadi sila buka dulu YouTube kamera anda supaya kita boleh ambil gambar yang kacak-kacak. Jadi saya stop sharing. Saya bagi sikit masa bagi cikgu-cikgu untuk buka kamera ya. Okey, tanpa membazir masa, saya akan ambil 1, 2, 3. Okay. Kemudian satu lagi. 1, 2. Ada. Link kehadiran tunggu ya. Kita ambil gambar dulu ya. Sabar. Okey. Dengan itu izinkan saya share balik. Link kehadiran. Ya, untuk link kehadiran. Okay, sama-sama kasih ada daripada rakan guru-guru lain yang tumpang join bengkel kita hari ni. Mungkin semalam tak berkesempatan kan? So boleh join hari ni. Terima kasih. Ya, sementara cikgu-cikgu mengisi maklumat-maklumat untuk sijil penyertaan, ya, izinkan saya serangkap pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Pisang emas di bawah belaya, masak sebiji di atas peti. Ilmu yang dikongsi, janganlah lari. Jadikan amalan sepanjang hari. Ya, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, ya, terutamanya hadirin sekalian, ya, yang begitu aktif dalam memberi komitmen dalam pelbagai soalan. Ya, kami sangat happy ya dengan pelbagai soalan tersebut. Ya, jadi dengan itu sekian, terima kasih dan juga selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih semua rakan guru. So cikgu-cikgu kena siapkan tas-tas ya yang di share. Okay. 2 bahan pengajaran kena siap. Lepas tu jawab soalan ujian. Sebelum 5th of May. Untuk ke level yang seterusnya, yang terakhir level expert. Boleh saya bertanya?